Korang tengah pening nak mencari kereta bajet bulanan bawah 500? Jom saya listkan kereta-kereta apa yang kau boleh dapatkan bajet bulanan bawah 500, full loan, kosong muka. So gaji serendah 1,500 kau dah layak dah apply kereta-kereta ni. Tak ada lesen memandu pun boleh cuba juga. Okay, jom. First ada Proton Preve. Yang ini bulanan boleh dapat 430 macam tu. Full spec premium punya tahun 2018. Next, Pro2 Azia. Yang ni bulanan 380. Kau dah dapat dah full loan untuk kereta ni. Myvi G3 1.3 2018. Yang ni pun kau boleh dapat dalam 470 480. Okay, next Nissan Almera tahun 2019 1.5. Yang ni adalah Black Edition. Yang ni boleh dapat bulanan dalam 500 sahaja guys. Proton Iris tahun 2015 bulanan serendah 400 sahaja. Kau dah layak dah pakai untuk kereta Iris ni. Proton Saga VVT. Yang ini MC2 punya tahun 2020. Yang ini kalau kau nak buat full loan bulanan serendah 400 kau dah layak dah pakai untuk model premium punya tahun 2020 guys. Last Persona Lipas. Yang ini tahun 2019. Siapa yang nak buat full loan bulanan serendah 400 lebih sahaja. Ikat kosong muka juga. Okay guys. So kalau korang berminat dengan kereta-kereta yang saya tunjuk tadi, nak dapatkan lebih info dia, terus masuk ke profile, tekan link dekat situ, wasabi dengan saya. Nanti saya bincang-bincang dengan anda kereta apa yang sesuai untuk anda. Okay. So nak mencari kereta terpakai, cari saya Syahrin di Maf Auto. Assalamualaikum.